halal lah. Barangan pun boleh dapatkan dengan harga yang murah dan berpuas hati dengan kesegaran dia kan. Lauk-lauk, ayam, telur semua dapat harga murah. Alhamdulillah ramai. Program macam ni rasanya patut digalakkan lagi lah. Maksud di sentiasa ada lah untuk orang kampung kan. Harganya pun ada yang berpatutan, makanannya boleh keluarkan produk daripada orang kampung sendiri. Kami dibagi ruang niaga, kami ahli PPK Kampung Untuk Muda. Diberi peluang niaga di sini, saya berterima kasih banyaklah kepada PPK Kelang kerana bagi ruang untuk kami. Terima kasih juga kepada yang hadir semua kerana menyokong produk kami daripada Peladang Nita bahagian kapal Kelang. Terima kasih juga kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir hari ini. Terima kasih.